So sekarang ni jam 4.30 pagi. Aku dengan wife nak bergerak ke Santai Dusun Campsite. So kalau tengok barang tu memang macam nak bergaduh lah. Tapi syukurlah Jimny ni dia bonet kecil. So setakat tu je lah yang bini aku boleh isi. So daripada 4.30 sekarang 4.50, 20 minit lah lebih kurang. Kemai barang baru boleh bergerak. Let's go. Sekarang jam 6 suku. Alhamdulillah dah sampai dekat Hartapah. Sepanjang perjalanan daripada Hulu Selangor sampai ke sini boleh kata ditemani hujan lah, 80%. Hujan, gelap. Aku ni ada silau sikit. Memang santai habis aku bawa. Sesuai lah dengan Jimny ni yang memang kereta santai. Dia tak kena reti kelajuan. So kita solat dulu, relax sekejap, lepas tu kita sambung. Let's go. Hujan pula kan Hartapah ni. Sejuk-sejuk ni. Kena pula dengan pau panas. Memang kan. Ini kira buat lapik-lapik perut je lah kan. Nak makan besar-besar pagi-pagi ni tak berapa selera. Tapi ramai gila ini hari sebab ini hari tahun baru 1/1/2026. Ramai gila, surau ramai. Kat RNR ni bersepah. Rezeki lah dapat parking ni. Badal dulu. Bismillah. Tadi dekat Tapah tinggal 2 bar. Tapi ramai betul umat manusia akhir zaman ni kat situ tengah isi minyak. So kita try dekat RTC Sungai Perak ni. RTC Simpang Pulai. Okey. Sini cantik. Tak ramai manusia. Alright. Aku suka isi kat Petronas ni sebab pakai apps tu. Tu yang bagus tu. Sini tak ada. Ada. Pakai app Settle lah. So dekat situ dia tulis 10. Dan buka je Settle ni. Cari pump nombor 10. Dah. Ready untuk diisi. Settle isi minyak. Cuaca masih hujan. Tapi matahari dah ucap good morning. Okey sikit lah hujan kalau cerah ni. One day nanti aku nak explore Lenggong ni pula. Tengok tempat dia menarik. Ada sungai, ada gua, macam-macam lah kat sini Kena pergi nanti ni. Welcome to Greek. Comel je pekan dia. Tapi tak tahu lah, mungkin belah-belah dalam ni ada lagi ke apa kan. Tapi yang bahagian luar ni seluas mata memandang lah. Hospital pun ada. Kalau gastrik ke apa ke boleh settle kat sini. Abang Bomber pun ada. Suasana dekat Pekan Gerik ni dia macam
macam kau lalu kawasan Kampar, Bidor, Gopeng, pekan-pekan lama, pekan-pekan cowboy. Syok lah suasana dia, rasa tenang. Aku tak tahulah, ni padahal cuti sekolah, cuti pula tahun baru, tapi tak ramai orang lah. Mungkin orang tak ada nak balik Kelantan kot kan. Alhamdulillah lah, kalau tak syang kan tak jam. So daripada Gerik tu, lepas daripada Gerik tu, kau ada dua pilihan. Straight kau pergi Pekalan Hulu, atau kau ambil kanan, kau sampai ke Royal Bloom. Distance lebih kurang, Pekalan Hulu 40, Royal Bloom 42 kilo. Larik juga tu. Kalau dekat Royal Bloom tu mungkin aku singgah dulu lah sekejap, tapi dia 40 kilo kan. Next time lah insyaAllah nak sampai juga kat Royal Bloom tu. Diorang kata dekat jambatan tu nak ambil OOTD lawa lah, kau fly drone ke apa kan. Tak apa, target aku Lenggong Lenggong dan Royal Bloom untuk next punya insyaAllah. Apa-apa pun kita layan Pekalan Hulu dulu. Let's go. Tengok tu bukit ditutupi awan, healing siut. Ni baru cara. Pekalan Hulu ni merupakan kawasan yang paling tinggi lah dekat dalam Perak. So no wonder lah bila kita nak sampai ke Pekalan Hulu ni, kau tengok macam nak kena mendaki Suasana dia macam Simpang Pulai kau nak pergi Cameron. Oh, mengerang Jimny aku. So dah sampai dekat bulatan Pekalan Hulu pekan dia lah ni. Sini ada Petronas, ada masjid dan ada medan selera. So kita mencekik dulu sebab sekarang baru pukul 10. CEO beritahu boleh check in pukul 11 lah sebab tak ada orang. So kita rasa cita rasa kat sini dulu, macam mana pergi dia, pedas ke, manis ke, tawar ke kan. Let's go. So side roti canai, laman selera dikroh. Roti canai telur, kuah kari, lembut roti dia, padu Ni dah bersepah dah orang jual ni. Insurans nak masuk Thailand ni, mudah lah, boleh proses kat sini je. Yang penting korang bawa korang punya geran dengan pasport lah. Tapi kalau yang lahir kat Kedah ke Kelantan ke, boleh pakai border pass, tak payah pakai pasport. Sekarang aku tak tahu lah, dulu macam tu lah, sekarang aku tak sure. Habis kan? Ada lagi? Cawan? Boleh masuk? Boleh? Oh, cantik. Nampak lagi. Mana bagi? Oh, loading barang tu. Oh. Ya. Satu tim ke ramai baju ni? Satu family. Oh, okey. Meriah hari ni. Ramai. So, aku dapat tapak dek sungai. Ni tempat kopi. Tempat center CEO lah. Atas ni yang mahal ni. Bersepah buah durian. Tengok ada rezeki. Kebum. Kita berlari. So sini ada beberapa kawasan campsite lah untuk pacak. Tengok ada masa sikit nanti aku review.
Yang penting kita pergi tapak kita sendiri dulu. Tapi bestnya sini dia tolong angkat tau. Dah 3 wheelbarrow dah pakai ni. Semua dia tolong angkat. Ini macam jauh pun tak ada hal. Sampai. Okey, terima kasih banyak. So, inilah barang-barang yang aku sumbat di dalam Jimny. Siapa kata Jimny tu bonet dia kecil? Kau tengok. Selamba mat. Mantap lah. Ada tong sampah, barbecue pit. Ni tapak deck. Keseluruhan aku dapat lebih kurang dalam 45 darab 9 meter kot. Ni kalau yang luxury punya kemah, ngam lah. Conquer semua. Dan kat situ sinki. Ada sinki siap. Dan yang bestnya sini, malam-malam kan kita bakar. Oh hore. Dan of course sini bunyi unggas padu, bunyi sungai. Sungai ni aku tak sabar ni, diorang kata viral sangat ni. Apa pun kita set up kemah dulu. Let's go. Syarat sah berkemping ni dia kena ada kerjasama. Bergaduh tu biasa. Sebab semua berjuang untuk menegakkan benang yang basah dan mengatakan dia lah yang paling betul. Itu normal. So antara part favourite aku ni, dia macam ni, lelaki ni dia suka benda yang taktikal lah. Macam dia tak nak meja yang dah siap dihidang, tak nak. Dia nak benda yang dipasang-pasang. Baru seorang lelaki tu akan appreciate. Bila dia dah pasang tu, dia akan rasa puas. Macam aku ni aku pakai black dog punya lah. Ni meja black dog punya. So far aku puji lah, sebab dia buat design tactical ni kira menarik lah untuk dipasang kan. So korang layan lah cara aku pasang meja ni macam mana ni lah lebih kurang kejadian dia. So dia yang bestnya, dia punya gas ni dia macam built-in tau. Kira macam kau sambung je plug ni. Ini buka dulu. Cover ni dia pakai gas biasa pun boleh. Cuma kalau kau pakai yang jenis yang macam gini, dia punya fire tu lagi padu lah. Kira kalau kau nak masak steak ke apa kan, ataupun kau nak masak nasi goreng ke apa, ni lebih padu. Oh, leleh. Lepas tu connect je dekat bawah ni. Settle. Ready to use. Try tengok. Berapi. Nanti aku payung masak macam mana pula. Bila kau dapat tapak mesh macam ini, yang jari macam ni kan, ni kalau kau pakai fishbone pun tak function. So salah satu cara adalah kau pakai cable tie. Macam ni. Kita ikat je cable tie ni, grip tu kat sini, buat sekeliling. Dia kalau tak ada angin ribut, okey. Kalau ada angin ribut, lebih baik bersedia kan. So pasang cable tie dulu. Alhamdulillah, hampir 2 jam setup sambil santai. Ada plug point. So kerja belum settle lah.
simpan dulu sebahagian beg-beg besar ni dalam kereta supaya tak makan space kemah. Dan seterusnya, of course kerja aku kalau travel jauh kena pergi cari ais. Nak try juga ais dekat Pangkalan Hulu ni, rasa dia macam mana. Benda yang paling best sekali kalau camping ni adalah bila kau dah settle setup. Oh, lega mat. Kan, biarlah sejam ke 2 jam ke 3 jam tak kisah, janji dah settle. Cuma benda yang tak best bila mengemas, yang tu kita fikir kemudian. Yang penting dah settle dulu kemas. Yang penting dah settle setup dulu. Itu benda yang penting kan? So rutin aku memang macam ni lah. Kalau kata camping jauh-jauh, memang ais dengan sebahagian lauk ni biasa aku akan beli kat tempat tu. Aku tak bawa semua lah, sebab satu of course lah, space tu tak apa-apa nak muat. Ais pula better kita beli dekat tempat kita dekat dengan camping lah supaya dia boleh tahan ais tu. Normally aku tak perlukan ais sangat untuk minum, tapi lebih kepada untuk segarkan bahan-bahan basah macam daging, ayam, sausage apa semua kan. Itu yang penting. So ni aku nak cari Speedmart, ada dekat Pangkalan Hulu ni, lebih kurang 3-4 kilo lah, lebih kurang 4 kilo daripada tempat campsite. So beruk pun ada sini. Okay, so kita tengok apa lagi barang yang kita boleh beli. Let's go. So Speedmart pertama ni tak ada ais. Ini agak menduka citakan lah. Kan, harap-harap kedai lain ada lah. Kalau tak ada ais ni, pisang lah. Serius pisang. So terpaksalah aku explore pekan Pangkalan Hulu, tengok kedai mana yang jual ais. Tak jauh daripada Mat tu aku nampak 7E. 7E ni dia punya ais kasar sikit harga dia, tapi biarlah, janji ada kan daripada tak ada. Kita try tengok pergi dia macam mana, harap-harap ada lah. Puas hati aku borong 1, 2, 3, 4 beg terus kat sini. Lepas tu sekali dengan Slurpee kan, dah halang-halang kan. Slurpee 2 lah, satu aku, bini aku satu. Kalau tak kan beraduh, berebut. Dan hari ni ada pula promosi House Boom 2 RM4.9. Aku rembat dah 4 kan. Nalar ke. Tapi serius aku cakap jalan kat Pangkalan Hulu ni bukanlah kata lengang, tapi tenang. Tak tahu lah, mungkin sebab hari ni cuti ke atau hari bekerja pun macam gini, aku tak sure. Tapi yang pasti nak keluar simpang pun senang, kat roundabout pun tak payah nak beratur. Nice lah. Tapi kalau hari bekerja pun tenang macam gini, aku memang jealous lah kan. Kawasan tenang macam ni, pagi-pagi mungkin buat kerja-kerja menoreh ke apa kan, pukul 10, 11 lepak lah, main dam dulu. Lepas tu petang boleh santai. Dapat kehidupan macam tu. Tapi itulah hutang tu bersepah pula. Tak kerja rabak. Aku tak boleh keluar lagi lah daripada sistem ni. Layan je lah. So owner kata full lah tapak minggu ni, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi kalau kau tengok ni, parking pun padat lah. Tapi Alhamdulillah, parking yang aku tinggalkan tadi tu masih available. So mungkin dah cukup-cukup dah ni. Kalau tengok ni penuh ya kereta kat sini. Tapi okey je. Allahu Akbar. Bismillah. Malu. Biasa sekali ya. Demi nak jaga pokok owner ni, aku undur lah sikit. Mantap.
Ni baru isteri ni Sali, nampak? Suami balik shopping, datang tolong angkat barang. Insect. Dalam tu bag. Habis dah masuk kan? Oh, ada. Aduh, ya Allah. Yang penting ais ada Kemah tak bawa tak apa, jangan ais tak ada. So kat sini dia sediakan pelampung untuk water tubing. Sekali bayar je RM5. Lepas tu kau main lah puas, sampai puas. Untuk first round dia akan guide. Lepas tu dah terror, kau jalan sendiri lah. Bila jalan sendiri ni, kau sabar jap. Hush. Okay, tengoklah petang ni atau esok baru start water tubing. Kita akan ambil footage. Hari ni bertenang dulu, perut melapar. Pagi pau pukul 10 tadi roti canai. Tak jumpa nasi. No wonder lah tempat ni viral. Aku ni first time turun pun rasa macam aduh suasana dia gedup. So ni ada tali. Tali ni kalau tak silap aku ni ending untuk water tubing. So aku nak tengok dalam dia setakat mana. Dalam sungai ni dia pasir. Oh, sedap bijak. Kalau pasir ni memang best. Oh, nice. Dia tak dalam sangat lah. Aku tak sure kalau selepas tali ni still boleh lalu ke tak. Tapi kalau nak tengok pada suasana tu nampak macam oi, nice. Oh, lawa siap. Serius serius aku cakap. Lain daripada yang lain. Berpuluh campsite yang aku pergi, aku rasa aku tak jumpa lagi suasana macam gini ni. Kau tengok belakang tenang je. Tengok depan. Ni area daripada water tubing lah. Aku nak try juga nanti. Tapi aku nak try layan kat sini dulu. Dia memang warna macam gini. Kalau aku angkat ni, dia okey je. Mungkin sebab redup, nampak macam keruh. Tinggi aku lebih kurang 178 lebih kurang. So aku cuba pergi dekat bahagian hujung ni, dapat level pusat. Level pusat lebih kurang dalam, aku rasa dalam 1 meter ataupun 1.1 meter. Not bad. Yang penting bawah ni pasir, tak sakit kan. Ini kalau nak terjun pun nice ni. Kalau ada pot atas ni mungkin boleh kan. Tapi itu bukanlah tujuan aku. Ni yang dikatakan batu-batu yang di zaman purba punya ni, yang nice gila ni. Oh, lawa asyik tempat ni. Tak salah dah aku lock untuk 4 hari 3 malam. Walaupun ada yang terkejut tadi, jiran tu kata, Sabtu tak balik lagi ke? Ahad boleh relax. Kalau dah travel pun dekat 6 jam kan. Pahal nak balik hari Sabtu. Jam pun jam lah Ahad tu. So ini end point. Kalau kau tengok atas tu, atas tu, tu kemah aku. Ni deck sungai Aku dapat deck ni last minute tau. Aku tengok 2-3 hari tak ada orang ambil tapak ni. Ni tapak last. Mungkin aku ingat, first impression aku ingat mungkin dia tak best ke apa kan. Tapi aku tak faham kenapa orang tak ambil. Padahal best gila, sinki dekat, toilet dekat. Nak turun ke sungai situ je, tepi ni, dan kau dapat tempat yang best kat sini. Tak apa lah. Kalau orang tak suka, lagi bagus aku. Sebab aku rasa kalau aku repeat sekali lagi kat sini, aku ambil tapak tu juga, foto pun tak, deck. Apa lagi? Terjun.
Oh, best gila weh. Serius best gila. Dia kalau kau nak mandi sungai yang best, make sure atas geduk. Kau tengok atas ni pokok bersepah. Geduk siup. Daripada pagi sampai ke petang geduk lah pot ni. Kenapa orang tak ambil tapak ni, aku tak faham. Terbaik. Kenapalah aku susah sangat nak percaya review orang. Waduh, siap tempat ni. Risau juga kalau viral. Kalau viral kan payah pula nak dapat tapak kan. Air dia tak deras sangat lah, just nice. Aku nak kata kelajuan tu macam mana, dia bukan macam jeram lah. Dia ada flow untuk water tubing, nice. Tapi dia tak ada laju sangat. Cuma nanti bila aku dah buat aktiviti water tubing, nanti aku share macam mana dia punya kelajuan, keseronokan, dia punya kenikmatan. Tunggu aku nak buat water tubing dulu. So sini lah starting point untuk water tubing. Tadi aku dah try. Aku dah try untuk first round. Memang dia akan guide dulu, tunjuk track kan, kat mana nak safe, kat mana nak relax, kat mana dalam. So sekali bila dia dah ajar, ada yang kau boleh jalan sendiri, main sampai puas. Bayar sekali je RM5. Tak kisahlah kau 2 hari ke 3 hari 4 hari ke, bayar sekali je RM5. Tapi dia macam tube ni bukan milik kau lah. Kau sewa, kau bayar, dan habis main kau simpan balik, bagi orang lain pakai pula. Tapi dia banyak stok, jangan risau. So starting point dekat sini. Kat sini baring, then kau enjoy. So aku belanja lah. Alright, bismillah. Okay. So no rushing, just relax. Tunggu je arus yang bawa kau. Wah, nice. Sini laju sikit sebab dia ada jeram kat belakang. Okay, ni suasana dia. Kau bayang lah. Kau bayang lah betapa syok. Tak ada laju sangat, tapi okey lah. Just nice. Aku nak pusing ke depan. So kat situ depan tu dia pesan tadi, sebab sini dia macam ada jeram kecil tau. Jadi kau relax je. Kalau kata kau berlanggar dengan batu tu, kau jangan tendang. Kau layan je. Aku tunjuk contoh Okay, tahan je. Nampak? Kau tahan je. Nampak? Kau tahan je. Relax. Biar arus bawa. Sebab kalau kau tendang, ada potensial untuk kau terbalik. Jadi kau kena layan. Nampak? Aku memang taat dan patuh. Bila dia suruh relax, aku relax. So kalau macam dah stuck sangat macam ni, kau relax juga. Nampak? Harus tertolak. Tapi kau tengok batu-batu kat sini. Macam dekat alam lain tu. Baik siap. Ni pot dalam. Ini memang redup. Matahari daripada sana. Dan ni batu kan. Nampak? Kau tengok batu dia. Macam cerita Hobbit ni. Tengok kau tengok sendiri lah. Lawa weh. Subhanallah. Macam kat alam lain ni. Dia punya keindahan tu aku cakap kau. Masya Allah.
So tu tapak aku sampai ending point dia dekat sini, dekat tali ni. So aku dah tanya owner untuk water tubing ni sampai tali, and then untuk explore kat depan tu kau boleh jalan kaki ke apa ke. Tapi untuk water tubing sampai sini je. So jangan degil, ada sebab dia buat macam tu. So nanti kita explore kat bahagian depan tu. Mungkin bukan hari ni. Hari ni aku nak santai, relax dulu, menghayati keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga pada CEO sebab buat campsite dekat tempat macam gini memang. Kenapa kau bukan kat KL 6 jam siut nak sampai sini. Untuk first day biasanya malam pun masak. So kita bantai ni Kembara Meal. Ni auto ni, letak pemanas dia biar dia berasap. Ready to eat. Okay, jalan. Sambil-sambil tu aku nak belanja ni kopi. Kopi ni dia memang free flow memang CEO bagi lah. So aku dah try tadi. Dia memang sediakan gula, tapi dia punya ratio yang dia buat ni dah sedap. Kau dah tak payah tambah gula, dia just nice. Rasa dia siap dia jual dia sebut kopi esok kalau nak beli. So aku insyaAllah memang aku beli lah, sebab kena lah kopi dia padu weh. Dia letak atas macam atas arang. So dia air tu dalam cerik tu memang sentiasa panas lah. Aku lupa nak rekod tadi. Yang penting kita cekik dulu. Hari ni tak jumpa nasi lagi. Kita masak apa ni? Nasi tomato, nasi tomato, ayam masak merah. Kita tengok ayam dia pergi macam mana. Padu lah So kita guna satu bungkus je, kongsi. Tak boleh kenyang-kenyang sangat. Malang kau nak healing-healing makan shabu-shabu pula. Mantap. So tangan dulu. So kalau tapak ni dia sediakan deck. Deck pula. Dia sediakan BBQ pit besar. Tinggal lagi kau nak bawa kau punya yang jaring besi tu. Tapi ni besar lah, lebih kurang dekat semeter kat ni kalau kau ada jaring tu. Kalau kau tak ada jaring sebesar tu, kau boleh tampung butter lah. Ada butter ni, tong sampah dia. So butter susun, ikutlah kau punya saiz jaring tu. So kita pergi tengok Singki. Tak jauh tu kemah aku. Ni Singki. Ada 2 Singki. Sabun aku tak pasti owner sediakan ataupun kena bawa sendiri. Air padu kan? Air padu laju. Untuk toilet nanti aku payung. Lapar ni, cekik dulu. Kembara Meal ni antara makanan segera yang aku suka beli lah. Sebab lauk dia sedap, portion dia pun banyak, dan dia boleh tahan 2 tahun tak silap aku. Ini bukan paid review jujur ikhlas, just untuk sharing. Rasa dia pun memang nice, sedap. So kalau korang macam malas nak masak, ni antara life saver lah untuk travel. Bismillah. Padu. Sambal dia pedas-pedas sikit. Nasi tomato memang lah. Tadi main water tubing solo. Ni aku bawa bini pula, bagi dia enjoy the nature. Meluk. Aku tukar style, duduk menyerap pula. Ibunya ni tak ni lah.
Ha? Amin tak batu. Ha. Depan tu nanti dekat kayu tu jangan tendang, relax. Tak nampak. Kayu. Saya batu tu. Layan je. Golek. Boleh? Ha. Itu dalam ya? Dalam kan? Ha? Sini tak? Dia dalam kat tepi tu je. Tu pun dia tak dalam tu. Percubaan pertama duduk. So dua tu golek. So kita tukar skill menyerap. Depan tu okey. Depan tu pasir je. Tenang weh tempat ni. Ni dah kali ketiga aku water tubing. Memang layan. Landing. Landing bang. Ni tak tepi lah. Ini dia tak balance. Dekat endpoint dia ni yang aku cakap tadi, dia berpasir. So best lah bila kau nak break ni kat sini, area sini ni, dekat tali ni, so dia pasir. So tadi aku try tanpa tube daripada starting point sampai ke sini. Actually dia berbatu lah. Ada kawasan-kawasan yang berbatu. So dia memang sesuai kalau kau water tubing berbanding dengan kau berenang, sebab dia banyak batu. Boleh juga, tapi kena careful lah. Tapi dekat endpoint sini dia macam satu macam kolam. Satu kolam besar kat sini. So sini sedap. Kau nak berenang, kau nak relax, sini memang layan. Tu bini aku tadi terbalik. Rugi tak dapat rakam dia terbalik tadi. So kita nak explore apa ada di sebalik tali ni sebenarnya. Jom, boleh. Okey, sama-sama kita tengok. Kat situ lah yang tempat orang selalu lepak ambil gambar tu. Ni lah angle dia. Ini ada jeram sikit. So aku tak tahu dalam ke tak kat sini. Kita try lah. Okay, tak dalam. Dia nice je. Cuma kena hati-hati lah. Sini dia macam berpusar sikit. So that's why lah dia tak bagi tiup melepasi tali tu. So sini agak dahsyat. Tapi kalau kau tengok kat ujung sana tu, dia tenang tau. Kalau kat ujung tu tenang, so jauh tak? Uish. Lawa weh. Tak perasan. Subhanallah. Ni kata batuan 400 juta tahun ni. Lawa. Tu bini aku tengah bergaduh dengan nyamuk. Nyamuk ke apa benda dah panggil ni. Line dia line original bukan orang cat tau. Aku nak pergi tengok dekat tempat tenang tu. Jom, Yang. Jom. Tengok sampai ujung. Ni tempat orang bergambar. Esok lah, esok. Tak dalam. Ketek je. Tunggu lah. Yang atas ni yang trending ni. Yang orang duduk atas ni berdiri.
Lepas tu OOTD. Sila sini berlawa. Ada batu ni kan. Oh, batu dia unik. Unik weh. Tak tahulah kalau ada khasiat ke apa kan. Tak sure aku. Aku tak sure, aku tak pasti dia orang panjat macam mana ni. Tak ada pula proper untuk panjat sebenarnya. Mungkin dia ikut bawah ni lah kot. Ini tempat healing. Subhanallah. Oh lah. Redup sepanjang masa. Nak apa lagi? Sungai, batuan 400 juta tahun. Atas dilitupi oleh pokok-pokok. Redup. Serius macam dekat zaman purba weh. Oh, tengok tu. Batu tu. Unik. Memang unik gila. On the way nak balik ni aku rasa ni macam tapak dia nak panjat. Mau panjat sini. Mau panjat. Macam mana? Dan lalu kat tebing ni. Aku rasa bukan, bahaya ni. Ataupun kena menyesok ke belakang. Ya. Betul lah. Menyesok ke belakang, make sure kasut grip. Then pegang laluan tepi ni. Yeah. Kita sampai. Inilah tempat OOTD yang selalu orang OOTD tu. Dia seolah-olah macam dia letak sini. Dan kau pun sini sikit. Lebih kurang gitu lah. Tapi sebenarnya kena bini aku ambil ni dari jauh ni. Dia pula jauh kat ujung sana tu. Ini kalau nak terjun aku tak pasti lah, takut setik. Jadi kita ambil langkah selamat dengan bergelonsor lah dekat sini. Lawa batu. Sini ada lubang. So jangan nak explore di dalam lubang. Macam boleh jadi. Jadi aku rasa sini agak tajam. So aku ikut jalan balik seperti mana yang aku datang. Turun balik tu ni. Ini dia ada cakuk-cakuk lah. So kau boleh pegang juga kat bucu-bucu ni. Make sure kasut grip. Then kau turun pelan-pelan ke bawah. Ini esok sikit. Sikit. Okay. Jadi jangan tersembam ni. Ini kalau tersembam daripada 4 hari jadi setengah hari je balik. Ada. Alhamdulillah. Batu kat sini dia tak berlumut So pijak pun dia memang grip lah. Aku lalu tepi je. Apa tu? Dah lah naik batu, naik tiup tu terbalik. Alah. Jom main di kolam. Ni kolam.
Aduh. Tenang, ibu jiwa. Ikan dugong mencapai 100 meter yang terakhir. So bini aku ajak water tubing sekali lagi. Kali ni aku akan pastikan momen dia terbalik tu direkod. Relax je, kalau langgar batu bertenang. Sama-sama. Jangan tendang. Sebab nanti boleh tergolek. Okay, go. Wangge. Bismillah. Aduh, sakit. Okay, layan je. Rumah laju dah ni. Oh, mak. Laju. Aduh, tak sempat nak rekod momen tergolek. Sekejap. Okay. Tergolek. Inilah masanya. Okay, sini dia slow down. Aduh, dia dapat kat tepi. Tergolek. Aduh. Mana nak buat dia tergolek? Panik aku. Aduh, tak ada hiburan petang-petang macam ni. Tak lagi aku yang tergolek ni. Oh, nasib baik. Kalau tak aib aib tuan-tuan, nasib baik. Oh my god. Apa pun memang best. Layan weh. Syadu. Kepala. Oh, kepala jaga. Baik pandai berenang. Situ. Tiup tersangkut kat baju. Aku dah kata dah. Aku yang tergolek. Alah.